menjadikan saya sebenarnya tidak tahu bahawa saya sedang didakam, apatah lagi keadaan saya pada ketika itu bukanlah sesuatu yang wajar dijadikan bahan tontonan atau dimanipulasi. Kantoi, aku kata dah YB Haim Hilman ni akan kantoi. Sebab tu YB lain kali janganlah buat kerja lebih laju dari lajak macam ni. Adik Suvin tu sendiri mengaku dah tuan-tuan dan perempuan. Tuduhan YB Haim Hilman sebelum ni. Adik Savin ni, nama dia bukan Savin. Nama sebenarnya Suveti Parma, anak lelaki Kesagen. Adik Suvis ni, sebenarnya pilihan yang dia dapat keusahawanan pelancongan tu pilihan kedua dia. Yang YB tulis kenyataan awal, YB Hilman tulis malangnya adik Suvin ini ditawarkan dengan program yang langsung tidak diminatinya. Ui, tuduhan tu tuduhan liar YB. Janganlah kita mengejar populariti, kita suka nak buat keluar kenyataan populis, kita terlalu gairah nak political mileage. Sampai kita sanggup keluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tuduhan-tuduhan liar yang tidak berasas, yang berbaur fitnah dan dakwah. Takkan standard seorang YB dan Exco nak cakap benda macam tu. Hari ni cuba tengok video, tuan-tuan dengar ini pengakuan daripada adik Suvin ni. Sebab tu saya kata YB Haim Hilman kantoi dalam kes ni. Dengar betul-betul video dia. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua? Ya, betul. Pilihan pertama di mana? Pilihan pertama di UUM. UUM. Atau UMC. UUM. Yalah, kalau boleh. UNIMAP. Dekat dengan Jitra kan? Pilihan kedua adalah UNK. Pilihan kedua Ya, benar. Betul. Okay. Jadi kenapa saya tanya soalan itu? Kerana nak dengar daripada saya sendiri lah bahawa memang ini pilihan kedua. Dan kita nak nyatakan kepada umum lah bahawa kenyataan ini keluarkan oleh pihak-pihak yang mungkin tak tahu kali ini ataupun membawa sengaja nak membesarkan kali ini bahawa you adalah pelajar yang dilelong oleh UPU, oleh KPT. Itu tidak benar lah kan? Itu memang tak benar. Ya, memang tak benar. Betul. Tonton tengok. Dan adik Suvin ni pun dia sedih. Pasal dia kata dia tak tahu ketika YB HMP tu ada rakaman dan manipulit rakaman tu untuk kepentingan tertentu. Dia mengaku sendiri. Tuan-tuan dengar pengakuan dia. Dia rasa sedih. Ambil video dia tetapi salah guna rakaman. Menyalahguna rakaman tu untuk tujuan tertentu. Adik India ni, Suvin ni sendiri bagi tahu tuan-tuan tengok. Kesian dekat dia. Saya juga agak terkilan kerana isu yang saya hadapi ini telah dipergunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Lebih menjadikan saya sebenarnya tidak tahu bahawa saya sedang didakam, apatah lagi keadaan saya pada ketika itu bukanlah sesuatu yang wajar dijadikan bahan tontonan atau dimanipulasi. Bagi saya yang lebih utama ialah ikhlasan dan kesungguhan UMK serta Kementerian Pendidikan Tinggi dalam membantu kami sebagai pelajar. Bila kita kemukakan fakta, bila saya pergi cari fakta, saya cari fakta yang sebenar, kita kemukakan fakta yang sebenar, barulah nada tone YB Haim ni berlain sikit. Barulah nada dia bertukar. Dia call adik Suvis ni, dia kata adik, terimalah kos tu. Keusahawanan pelancongan ini juga cabang daripada perniagaan. Terimalah benda tu. Pasal apa? Dalam kenyataan awal tu tak cakap macam ni. Pasal apa di peringkat awal tuduh UPU lelong tawaran kemasukan ke universiti? Tuduhan tu. Awak tak cakap macam ni. Bila dah kita kemukakan fakta yang sebenar, barulah tone suara pun berlain sikit. Program yang ditawarkan tu, dia program keusahawanan ya. Program keusahawanan fokus dia adalah pelancongan. Okey. So, okey dah tu kan? Atau Suan masih lagi plan nak tukar program ke? Saya rasa Suan proceed aja dengan program tersebut. Bagus dah tu, perniagaan dah tu, keusahawanan is perniagaan. Ya? Nak pujuk adik tu terima balik, apa betul, tak apalah tawaran ni pun. Jangan macam tu. Bila jadi macam tu, YB, apa jadi sekarang? Reputasi YB sebagai Exco Pendidikan Negeri Kedah. Bila orang tengok tara ni ya kah kualiti Exco Pendidikan Negeri Kedah. Nanti orang panggil Prof Cap Ayam lagi, kita nak kecil hati pula. Tapi kita buat keluar statement ke arah tu, ke arah Cap Ayam. Kesan dia apa?
Kesan dia bukan kepada HM Hilman, YB HM Hilman tu, tetapi reputasi jawatan sebagai Exco Pendidikan Kerajaan Negeri Kedah tu tercalar. Rasa leceh, rasa lekeh. Kami orang Kedah, kami tak maulah nampak lekeh. Exco kawan-kawan lain pun banyak walaupun kita berlainan parti. Tuan-tuan tengok di negeri Kedah ni, Exco lain okey je pun. Radhi Makdin, YB Radhi Makdin, walaupun bola sepak begitu mencabar hari ni, berat tugas dia, tapi dalam cabaran tu YB Radhi tak pernah pun buat keluar kenyataan sembrono yang tidak berasas, apatah lagi nak tuding jari kepada orang lain. Dia akui kelemahan, dia cuba perbaiki apa yang boleh dilakukan oleh negeri Kedah. Banyak Exco lain, Wan Romaini pun kita tengok okey, perform okey, tak ada masalah. Tak pernah Exco lain tak pernah dia buat keluar kenyataan yang macam ni. Sebab tu lekeh kita rasa. Reputasi bila habis reputasi kita, next time kita nak keluarkan kenyataan, nak buat press conference dan sebagainya, orang dah cop kita. Ini Prof Exco cak ayamnya. Rosak dah, rosak. Kami orang Kedah pun tumpang malu sama. Sebab tu jangan dah YB, jangan buat macam tu. Kita bertanggungjawablah dalam statement-statement yang kita keluar. Sebab sepatutnya sebagai Exco Kerajaan Negeri Kedah ni, YB fokuslah kepada upgrade mutu pendidikan Maktab Mahmud seluruh Kedah misalnya. Tengok infra, prasarana, apa keperluan yang tak cukup. Jalinkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Kalau ada bajet perbaik infra, sekolah-sekolah dalam negeri Kedah. Kita upgrade pondok-pondok dalam negeri Kedah. Mana-mana kolej Islam dalam negeri Kedah, kolej semesti dan sebagainya, buat kolaborasi dengan Mesir ke, dengan Saudi, dengan Morocco ke, upgrade ke arah tu. Tu Exco Pendidikan Negeri Kedah yang dia pergi kacau KPT di sana, hak elok dah tak ada pasal. Tu pasal apa? Sebab tu tuan-tuan, dia tak boleh tuan. Geli lagu mana pun YB, jangan buat kerja lebih laju dari lajak. Dia jadi macam ni. So, ambil lah pengajaran YB. Semoga di masa-masa akan datang tu, kita jadikanlah benda ni pengajaran. Tak apa YB, mungkin ada masa boleh improve lagi. Perbetul balik kesilapan, tak ada masalah. Jangan buat dah kerja-kerja lagu ni. InsyaAllah, semoga YB diberi hidayah untuk berubah dalam pendekatan yang YB buat. Apatah lagi, setiap kali kenyataan-kenyataan daripada YB itu, semoga lebih bertanggungjawab. Supaya orang melihat kita ada kualiti diri. Kita respect. Orang respect kita. Sebab tu cantik dah. Dia kita sebelum kita nak jadikan pelajar-pelajar mesti ni insan cemerlang, syakhsiah dia elok, kita lebih terdahulu YB. Kita lebih dahulu perlu mempamerkan akhlak yang elok, perlu mempamerkan syakhsiah yang elok. Kalau kita sendiri pun dia buat keluar kenyataan-kenyataan berbau fitnah, macam mana pelajar-pelajar mesti anak-anak kita nak membesar menjadi insan yang cemerlang, daripada syakhsiah dan sebagainya. Yang tu sajalah. Letih duk cakap. Okey nah? Terima kasih. Assalamualaikum.